Okay guys, so hari ni aku kena datang balik dekat sini disebabkan ada barang problem. So aku kena beli balik lah barang tu. Terbakar lah Mat. So apa benda aku nak beli lagi. So stay tune. Santai dah bersih. Hello guys, welcome back to my channel. Macam biasa, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Kedai ni betul-betul racun lah. Kedai ni dia terlalu banyak sangat barang. So dia terlalu racun. Apa lagi aku nak beli ni? Okay guys, so barang pun kita dah dapat. Ini dia. Satu plastik bag saja dekat 500 lebih punya barang. So jom kita naik ke atas dan kita tengok track. So dekat sini ada track untuk pengetahuan orang kalau mana nak training, baru-baru nak main ke, dah lama main ke, marilah kita main kat sini. Saya pun baru sekali kot main dekat atas ni. Tak berapa cun lah. Tapi disebabkan minat, kita main lah. So barang apa benda ni, kejap lagi kita unboxing dekat bengkel. So jom jalan-jalan dulu. Let's go on. Okay guys, so sekarang ni kita sudah berada di bengkel bersama Apit Crawler. Nama baru Apit. So guys, ni barang yang kita beli. Pit, aku dah beli Pit barang tadi Pit. Kau lah ni Pit yang merosakkan dia Pit. Kalau bukan disebabkan kau Pit, tak terbakar barang tu Pit. Siapa yang bagi? Ni kita dah beli baru. Jadi kita unboxing apa benda yang kita beli. So guys, kita berada di bengkel. Okay Pit, diorang ngacun-ngacun aku Pit. Dia cakap, apa barang main PT1? Jangan risau. Dia sebenarnya bakal champion Dia sebenarnya macam ni. Yang korang tengok video yang lepas-lepas tu, itu adalah satu permulaan untuk permulaan orang nak main RC. Kau janganlah samakan. Dia cerita dia, itu hanyalah konten. Betul lah Pit? Konten untuk memudahkan orang membuat pemasangan. Dan diorang tahu mana kit yang murah untuk dibeli untuk di first try. Betul tak? Betul tak Nang? Betul. Tak, dia orang cakap apa barang TT1. Belum try pun tahu kan? Try dulu tahu. Dia cerita dia, cerita dia. Kita ada kit lain tapi video tu untuk pemasangan. Jom kita tengok barang apa yang kita beli tadi. Okay guys, so dekat sini kalau kau nak tahu, kedai motor Nang. Kedai motor dah ada rak RC, okey? Dah ada rak RC. Bukan ada rak, ada toolbox, ada bag, ada bag, ada semua RC. So, barang yang kita beli tadi adalah tier warmer. So guys, tadi kita pergi ke RC Planet untuk membeli tier RC, tier warmer. So, jom kita tengok barang ni. Kat lantai je lah Video Sam kan random sikit. Kan? So, kita koyakkan plastik ni. Video saya random sikit Nang. Random Random. Dekat lantai pun jadi Okay, so tayar warmer tadi kita beli disebabkan tayar warmer lama kita tu dah meletup. So yang ni kita ambil model Sky RC tayar warmer Neo, TW Neo. TW Neo. So barang dia macam ni guys. Barang dia macam ni. Apa kegunaan tayar warmer? Tayar warmer adalah tayar yang dimasak. Gitu Fit. Panas tinggi. Panas kan bukan masak So barang ni dia datang macam ni. Dia ada tayar warmer yang ni cup dia. Cup dia datang dah getah. Dia ada dua model rasa. Satu yang jenis kain, tapi kita ambil yang getah. So yang ni dia lebih jimatkan ruangan disebabkan dia punya orang panggil computer box dia lah. Kecil sikit, comel, tapi boleh memanaskan tayar. Nampak? Dan sistem dia ni boleh menggunakan Bluetooth. Kecil je. Kalau nak dibandingkan dengan yang lama besar. Yang lama besar. Apit, tengok bawa keluar kejap Apit. So kita orang dah main dah kit-kit yang lain ni sebenarnya. Kejap lagi kita tengok Sam punya body pula. So body Porsche tu
Sebenarnya saya beli untuk nak join Tamiya Cup. Biasalah. So kita beli TT01 sebab saya ada TT02 dan saya compare dengan TT01. TT01 ni lagi senang bawa daripada TT02. TT02 kalau nak dibawa secara perfect, dia kena banyak barang-barang hop up. Tapi kena ingat, kita nak join Tamiya Cup, dia nak ori kotak. Apa benda yang ada dalam kotak yang standard, itulah yang kita akan pakai dalam perlombaan. Tapi kita dah pilih lah antara TT02 dengan TT01. TT01 perfect lah bagi saya. Ya Nang. Astagfirullah. Alright, so ini adalah tayar warmer yang lama. Ni model yang lama lah. So dekat sini dia dah terbakar. Lepas tu dia punya rumah ni pun dah terbakar dah ni. Ni terbakar dah. So yang ni kita campak tepi dulu. Boleh repair benda ni tau. Tayar warmer ni boleh repair. Tapi tak apalah, apakan daya. Tournament pun dah nak dekat. So kita belilah yang ni, kecil sikit. So yang ni kecil sikit untuk tayar dalam perlombaan kita. Untuk training pun sedap juga pakai. Sama je dengan sistem lumba motor yang kita main tu, motor track. So sebelum kita nak masuk tu, kita tak payahlah nak pusing 2, 3 kali 4 round macam tu. Kita pakai tayar warmer, masuk terus hantar gitu. Masuk terus hantar gitu. Walaupun tangan tak berapa cun orang cakap. Tapi tak apa, kita cuba selagi boleh untuk menaikkan lagi bidang-bidang dalam dunia RC ni. Gitu. Macam kita budak baru, so tak apalah, kita layan santai di posisi. Okay guys, so tayar warmer yang kita ambil tadi ni, kita kena modify wire lah. Okay, so macam yang dekat soket tepi ni, yang ni dia untuk front left dengan right lah. So dekat sini untuk rear left dengan right. So wire akan masuk daripada sini. Wire ni dia tak datang sekali tau. Sepatutnya dia bagilah sekali kan. Tapi tak apalah, kita akan modify kejap lagi wire untuk soket ni. So tayar warmer ni korang tinggal cocok je dekat kiri dan kanan. So yang ni kita akan buat kejap lagi lah. So settle dulu job-job yang ada dekat bengkel, baru kita layan yang ni. So guys, semalam kita ada training sikit dan kita mengalami satu lagi masalah dekat lower arm punya stabilizer bar. Mengalami crack disebabkan teraccident. Melambung-lambung dia kat situ. So jom kita tengok kita punya kit lah. Okay, so ini adalah back kit untuk touring lah, 110 punya. Nampak tu. Ini kita punya plate. Kita punya plate setup yang tertulis nama Sam. Sam Kelawar di sini. So kita memilihlah ni XQ XQ11. So ni saya punya barang kereta saya, ada power supply, suasana tayar, apa semualah. So ini saya punya kit. Sebenarnya kereta-kereta Sam ni memang color tema dia biru dan kuning. Saya kalau color tema saya ni, kalau saya biji satu color ni, semua kereta semua satu color. Tak saya korang tengok gambar ni. Nampak? Ada lagi body shell yang kita belum cat lagi, yang kita akan buat color sama yang macam ni juga. So tadi alang-alang kita top up lagi lah untuk color dia, fluorescent ni dengan color biru ni, 2 dan 2. Memang saya akan beli banyak lah benda ni, disebabkan body shell banyak. So kita beli untuk spare saja. So dalam konten yang lepas tu korang tengok yang ni, yang Porsche ni, yang Porsche. So ini adalah body touring. So body ni adalah body buah Zoo Racing punya. Kita dah training selama 6 bulan. Macam ni lah muka dia. Sampai macam ni muka dia. Depan saja, belakang handsome Nang, depan rongak, belakang handsome. Biasa. So tengok ni Nang, 2 bulan punya training. Dah lupa apa ni. 2 bulan Nang training. Apa, kita panggil engineering apit. Engineering apit. Tapi mana nak tahu tak, untuk body shell ni Nang, dia ada gam dia sendiri tau. Ya? Iya. Salah lah Pi buat itu. Manang nak try? Saya bagi Manang try. Manang tak pernah ikut saya pergi RC kan? Betul tak? Manang buka dulu body shell. Manang mesti tak pernah tahu ini barang. Sebab Manang tak duduk dalam dunia dia Nang. Saya dah ajak Manang duduk dalam dunia dia. Tak nak. Habis tu tak berkesempatan. Okay, so saya ajak, biar Manang proseskan saya ajak Manang mesti terpegun je Nang. Okay, ni kita punya kit. Sekejap lagi kita akan review pasal kit ni lah. Okay,
Mana nampak ni rongak-rongak macam ni? Nampak kan? Rongak kan? Okey, kejap. Kita ada satu barang daripada Orca. Mana buka? Apa barang ni? Ini barang untuk repair body shell lang. Ui. Selalu kita dengar body repair cover set, solder cover set. Itu barang dia nang. Ui. Ini gam. Ini gam. Ini lampu nang. Oh, untuk kering yang cepat. Yes. Padu. Sekarang ni Manang buat. Kita try. Manang try. Ni barang Orca nang. Okey, Manang cantum kan dulu. Okey, letak je tu. Buat satu side dulu. Ni buka yang atas. Tertuang habis sekejap lagi. Makan modal. Okey, letak sikit. Nampak? Okey, macam tu kan. Bagilah ngam-ngam sikit, kata-kata sikit. Gegel pula. Jangan gigil. Lama tak buat. Okey. Ni dah rapat ni? Dah. Rapat ni? Lepas tu mana ambil ni? Okey. On lampu. Okey. Macam tu je? Jangan hidu. Dia asap tu. Orca punya lampu ni kuat tau. Ya. Macam tu je? Letak dulu, relax dulu. Jangan bawa repair cover set pula. Saya tak tahu gam saya habis lagi. Ni gam body shell tau. Tak. Kejap lagi dia gam puli lah, gam itu lah. Wih, panas macam Memang panas lah UV tu. Tengoklah brand apa. Patutlah matikan tu kena UV. Itu kacang punya cerita. Pak, mana jangan usik, nanti dia bentuk. Okey. Nak bagi rata kan? Kalau mana nak tajam, mana tolak dia ke depan. Macam ni? Nampak. Jauh sikit lah je tu. Jauh sikit lah. Mana jangan tengok nanti Manang buta. Siapa nak buat kerja? Okey. Itu dia. Ada macam tu dong. Oh. Dia berasap tu. Ya. Panas. Padu Aduh lah bos. Betul. Kalau nak main teknologi Kalau nak main betul-betul. Okay. Gitu orang jangan cakap. pakai gam 2 second Jangan gam 2 second tak ngam dengan body shell. Ni adalah barang untuk repair body shell lah. Orca punya barang. Tepikkan ni apa span. Tak jadi. Okey dah. Okey pegang. Nampak. Keras kan? Dia. Mana tengok ni? Mana? Oh iyalah. Betul tak? Ada batai. Itu sebablah rongak tak apa. Yang penting padu. Belajar. Jangan rosak beli baru, makan modal. Itu nampak? Duit segunung habis. Ini 2 bulan punya training. Rongak tu sikit tak apalah. Insya right. So, color tema saya warna biru. Kuning fluorescent. Yeah. Kalau macam ni boleh cat balik tak? Boleh cat balik tak? Boleh. Sebab ni hilang dalam nampak tu. Nampak? Maknanya nanti cat balik ni. Boleh kalau nak touch-up, cuci balik apa semua balik. Ingat sekali pakai dah tak boleh. So ni body GT nang. So kereta yang ni memang saya untuk main touring. Main touring body lagi satu. Oh bukan. Ni saya main GT spec. So jom kita tengok spek kereta pula. Saya nak cerita pasal lower arm yang pecah tu sebenarnya. Dah tercerita semua pula. Dah tercerita pasal body shell pula. Benda random. Benda mana ada rancang-rancang. Simpan balik mahal tu. Random berapa banyak tu? Random berapa banyak tu? Naik. So jom kita tengok barang Express pula. Hari tu kita dah cerita pasal TT01 punya barang. Hari ni kita nak cerita pasal Express 11 Convert R. Jom kita tengok barang saya pula. Okay guys, ini adalah saya punya kit GT lah. So saya pakai tayar Team Power. So ini Express 11 yang dah pakai deck R lah. Ini deck R. Saya pun tak berapa tahu sangat tentang benda-benda macam ni, tapi bawa memang seronok lah. Daripada kita bawa yang biasa, yang ni kategori Pro Kit. Dia ada Pro Kit, ada Sport Kit, ada macam-macam lah nama. So barang elektronik yang kita dah letak dekat sini, ini nama je Servo. Servo kita pakai brand Power HD S15. So dekat sini dia punya receiver. Receiver saya pakai Noble 4 Plus. So ni dia punya receiver. Receiver ni dia ada banyak tak apa. Remote satu boleh kawal 25 biji kereta. Receiver ni saya ada dalam 3 lah. Untuk TT01, untuk TT02, untuk lori, untuk Express, macam-macam lah. So dekat sini kita menggunakan kipas Orca. Dulu saya pakai kipas zombie tau. Kipas zombie tu hari tu accident, langgar daripada tepi, so kipas tu hancur.
Yang ni kita pakai Orca punya kipas 40mm. Memang kuat laju untuk menyejukkan motor. So motor kita pakai Hobby Wing. Ni motor saya lah, Hobby Wing. Saya punya spek 17.5T Ziran. Yang ni biasalah orang cakap. So saya punya EAC saya menggunakan SR10 Pro X. SR10 Pro X untuk nak berkomunikasi untuk pairkan dia dengan motor ni supaya berjalan dengan lancar, luncur orang cakap. So bagi saya setup yang ni pun dah cun lah. So banyak lagi sebenarnya yang korang kena buat. Macam yang belakang ni pun pernah crack juga. Dulu saya dah pakai A-joint macam ni. Disebabkan belakang ni crack, tak ada stok, saya pakai dulu yang standard. Kalau kita pakai yang ni, kita boleh buat caster dia. Caster apa benda dah nama dia, caster chamber, toe in, toe out, toe in, toe out dan bermacam lagi lah. Itu di next nanti video kita akan menceritakan cara nak set up kereta. Saya bukan tak nak cerita pasal set up kereta. Sebenarnya saya dalam dunia set up kereta yang ni, saya memang baru-baru sangat belajar. So sama-samalah kita belajar macam mana kita nak meluruskan kereta tu, macam mana kita nak bagi sesuai dengan kita lah. Kadang-kadang kereta laju pun tak guna juga kalau corner tak sharp. So dia kena pair antara rider dan kereta tu sendiri. So di dalam bag ni ada power supply, ada tayar dan spare part lah. Ni setup, dia punya tool-tool semua kat dalam. So remote dia dekat sini. Remote dia dekat sini guys. So inilah yang saya cerita tadi pasal Noble Plus. Bukan Pro Noble Plus. Noble 4 Plus. So Noble 4 Plus tu dia datang macam ni. Ni. Dia macam ni. So kalau kita buka, gitu dia. Dia macam ni lah dia. So bawah ni dia punya power bank. So ni dia punya power bank, kita boleh buka. Dan saya dah upgrade dia punya tapak ni lah. Untuk kalau power bank tak ada, dia untuk stand senang lah. Dia macam ni guys. So remote ni memang mantap lah bagi saya disebabkan korang tak risau bateri dia habis. Bateri dia habis sebabkan bawah ni dia ada power bank. Macam mana power bank ni punya function? Macam ni guys. So first kau masukkan balik dekat dalam ni, tutupkan dia balik. Lepas tu macam ni tak ada bateri kan, nampak? Dia terus cas. Kita tekan yang bawah ni, dia terus naik ke atas. So memang function lah. Remote memang function, memang respon, tak ada lag. Senang untuk belajar. Tapi harga dia agak keras sikit lah Nang Harga dia agak keras sikit. Mandi sikit. Tapi disebabkan remote ni senang untuk kita belajar. Betul? So dia memudahkan. Untuk korang-korang yang kawan-kawan saya yang baru nak teracun, baru nak main ke, baru nak join ke, kalau ada modal, first kali jangan fikir kit. Jangan fikir kit. Tu nasihat daripada saya lah. Sebab nanti korang akan rugi dekat situ. Korang duk fikir kit ni, korang nak main ni, tak kisah sebenarnya. Korang nak main rally ke, nak main touring ke, nak main speed run ke, dan bermacam, tak kisah. Yang penting first sekali adalah remote yang sebenarnya. Sebab kita dah try dah remote-remote lain. Ni semua remote apa tu semua kita dah try dah. Tapi dia memang ni lah pilihan hati. Mahal lah, mahal berguna orang cakap. So benda ni sekali beli je. Macam kit, korang nak beli banyak kali ke, korang nak beli banyak pun, benda tu semua tak kisah. Tapi benda ni beli sekali je. Satu remote boleh kawal semua jenis kereta. Pair lah dengan dia punya receiver. Receiver dia pun tak mahal mana, dalam 100 lebih je sebiji. Nak bandingkan, ada lagi yang mahal sampai receiver harga 300 ada. Beli dulu. Orang cakap satu benda je. Dalam hobi ni, bagi saya lah, dalam hobi ni tak ada benda yang murah. Mana ada hobi yang murah? Betul lah Nang? Betul. Kumpul stem macam mana Nang? Kumpul stem ribu-ribu kan? Ribu-ribu kan? Ini kan hobi macam ni, kalau cerita berapa habis. Yang penting apa Nang? Yang penting kita nak. Yang penting kita nak satu. Puas hati satu. Sama je Nang, macam kita main motor. Motor ni pun hobi juga. Betul. So kalau kita ada motor, mesti kita nak buat bagi cun punya. Yang penting jangan ngatai ayam. Jangan ngatai ayam. Baik Tapi kalau barang dah macam ni, dengan turbo
Turbok ni lagi, turbok ni tu tayar lagi. InsyaAllah, saya memang betul. Ha? Saya memang main betul-betul. Betul-betul eh? Betul. Bukan main-main eh? Bukan main-main. Tapi orang cakap saya main-main. Tak, betul. Betul. Saya yang menyaksikan. Ya. Saya tahu. Alright guys, so kejap lagi kita akan teruskan dengan projek buat soket untuk warmer baru ni lah. Cerita asal ni nak pasal warmer je, habis semua benda nak kena cerita. Tapi tak apa, Sam punya video memang random dan tak payah rancang. Benda cerita je. Janji ada video, betul lah guys. Siapa yang belum subscribe, boleh subscribe, like, comment dan share macam biasa gang. Mantul. Kan korang nak sangat cerita pasal RC. Tak apa, saya cerita sekarang. Alright? Mantap. Hello guys, welcome back to my channel. Ni Sam nak pergi ke SSC Mall untuk running kereta lah. Sebab 21 hari bulan 6 ni 21 bulan 6 ni hari Ahad, kita ada masuk satu acara iaitu Hobby Wing Cup. So benda pun saya tak selalu main lah dekat situ. Sekarang ni saya pergi untuk training guys. Untuk training. So sekarang ni kita baru gerak. Cuaca light-light sebabkan pagi tadi hujan lah. Awalnya ingat nak pergi training pagi sampailah ke malam kalau boleh lah orang cakap kan. So ceritanya pagi tadi hujan guys. So sekarang ni dah menunjukkan pukul 3, agak lewat. Disebabkan SCC Mall ni kena bayar. Kalau tak bayar, tak kisah. Cerita sekarang ni kena bayar RM25 satu kepala, main sampai lebam. Sampai pukul 7 lah. So kalau dekat SCC Mall ni, kalau nak tahu cara permainan dia orang, daripada pagi sampailah pukul 7, harga dia RM25. Okay. So kalau korang nak main di waktu malam, korang kena top up lagi RM60 tak silap saya untuk buka lampu. So RM25 tu korang boleh main sampai subuh. Yang penting bayar buka lampu. Buka lampu pula RM60 tu bukannya seorang satu kepala RM60. Tidak. Dia tak sekejam itu guys. So RM60. Kalau kata dekat malam tu, yang nak main malam tu ada 6 orang, so maknanya seorang RM10. Main sama-sama. Kalau ada ramai, mana tahu seorang RM1, nak dapatkan RM60 tu, ada 60 orang main malam tu kan, seorang RM1, RM60. Bayar buka lampu, spotlight, siapa bayar RM25 tu main sampai pagi. So sekarang ni kita gerak ke SCC Mall. Di tingkat atas sekali ada track untuk RC touring. So let's go on. Santai di posisi, mantul, luncur. Dan dekat sini sekarang ni kita buat video POV lah, memandangkan kita baru memakai barang baru ni. Korang tengok ni, ya, di situ dia, nampak tu. So kita pakai spek mata daripada Mohawk untuk membuat video kali ni guys. So jom sambungan ke SCC Mall. Let's go. Mantul. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat SCC Mall. So sekarang ni inilah dia, kau tengok tu. Bapak laju siut. Kat sini ada track dekat SCC Mall Shah Alam. So dekat sini pun selalu juga buat tournament. So aku tak tahulah ada gang ke tak ni lagi Tengok laju. Sembah. Benda ni tak boleh tahan tau. Benda ni kalau sekali masuk dalam dunia dia, pisang mat. Aku daripada satu barang kereta je, sekarang ni kau tengoklah barang aku sini. Nah, besar pas. Orang cakap, ini namanya dah jadi tai je. Tapi itulah, nama pun hobi kan. Nak buat macam mana? Kalau kita main motor pun lebih kurang juga. Lama-lama jadi tai. Aku keluar rumah tadi, jiran ingat aku nak balik kampung. Ngembek macam ni. Mana bang, balik kampung ke? Macam lah nak balik kampung. Tapi tak balik pun. Beg ni berat tu.
Mana nak duduk? Assalamualaikum. Salam dulu. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Sam Ha. jumpa awak mah. Sam. Apa? Salam dulu. Abang Roy. Bang. Oh. Abang baru sampai. Tes. Bang. Mana beli you? Yang sama lagi tu lah. Ada yang baru bang. Apa abang beli? Nampak. Tengah merekod anda. Ni mohok juga bang. Ni dia beli dekat TikTok shop saya. So nak beli yang ni dekat TikTok shop saya ada bang. Oh baik bang. Tergacun. Tergacun nampak. Jalan je. Kau round dulu. Lepas tu kau nak gerak berhenti kejap lah. Kita bang jalan. Aku on kau jalan. Nanti dah habis aku. Okay. I think your disc will be tighter. And this using 7-8K, right? 6. Bang. Betul. Okay. Let me just try.你呢個時候係8千嚟睇啊，依家6千係咪？有陣時候8千嚟。Uncle punya start mana rekod? Ha? Yes. Pun, aku kau tu.
I'll kill when I'm desperate.